Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza ingin menceritakan tentang kisah yang berlaku di Pontian, Johor. Kisah apabila ada orang yang telah membuang sampah di merata-rata tempat di tepi jalan, tetapi tertinggal bukti. Ini kerana apabila orang ramai yang melihat sampah sarap bertaburan di sana mencari bukti dan ternampak plastik ubat serta jenis penyakitnya, dan beliau serta yang lain telah membuat laporan polis untuk menangkap empunya sampah tersebut. Ini kerana jadual anaknya yang bersekolah juga turut ada, sama ada beliau yang membuangnya ataupun anak kepada beliau yang membuangnya di merata-rata. Dan sikap seperti ini tidak patut dicontohi. Apapun, semoga baik-baik saja. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Kita tak selalu.